は札幌、札幌、降り口は右側に変わります。The next station is Sapporo. Sekarang ni kita berada di KLIA 2 pada hari ni apa bilang? 9 hari bulan 12 untuk penerbangan ke Sapporo Chitose. So jom. So kita masuk kat dalam dah. Flight pada pukul apa kita? Flight pukul 12.05 minit. 5 minit. Jom. Ya. Kat sini. Kat sini sikit. Kita nak masuk dah dalam. Refueling completed. Tangan.
sekarang kita dah sampai di airport Chitose Sapporo. Tengah tunggu train nak ke Otaru. Coba snow. Oh yalah snow. Coba. Bang. Mana? Ada 2,000. Wow, train. Jom. 離れる際は貴重品や手回り品にお気をつけください。 Jom. Penat. Sampai. Dia naik pergi kau jaga. Dia naik. Sampai dah. Sampai. Tolak turun ni. Hey, okey tak? Best. Kamu tak naik taksi? Kata nak naik taksi tadi. Tak ada taksi. Tengoklah. Taksi kata saji terbang tak? Pergi main snow lagi dengan kakak. Main snow dengan kakak. Pergi. Bye. Pada rumah Airbnb. Penat. Kunci. Rumah ni kunci. Abang, soal rumah kunci. Don't knock je kata. Pergi masuk dulu. Abang, nak buka. Relax seorang-seorang. Tadi kan main. Mana budak tu? Mana budak tu? Dah pakai kasut, pakai selipar. Pakai stocking. Betul lah. Gimana je? Golek. Buka baju. Buka baju main golek. View dari tingkat our Airbnb.
Wow, it's snowing right now. Wow. Ini sebelah hari bulan 12 Disember di Otaru sekarang ni, depan rumah Airbnb. Lebat saji. Sekarang pukul 9 pagi. Betul-betul lebat saji. Lebatnya. Ni budak ni, seorang ni sibuk nak masuk juga ah. Ni kat depan Airbnb je, Airbnb Hatsune. Lebat saji. Ni ramai budak-budak ni. Gang ni. Tu tarik ni. Kena cari tu. Ya, boleh. Kita di Otaru ni lah hari kedua. Semalam duk erek luggage, so penat sangat tak ada buat video lah. Erek luggage, erek apa nama? Stroller. Erek stroller sampai sangkut dalam saji. Penat lah. Tebal tu saji. Jatuh. Tebalnya. Ni depan rumah Airbnb ya. Airbnb di Otaru Hatsune. Ini kat Jepun dah. Ya, Otaru Jepun. Wow. Handphone lebatnya saji. Habis basah. Saji, budak Busung. Nasi macam mana? Sejuk ke, panas ke, best ke? Ha? Allah. Ni? Best ke main saji? Best. Ni? Best ke main saji? Saya suka main salji lah. Dulu cik-cik saya ada ni. Sekarang ni okey. Okay, dia kata best ya. Faham je lah. Bang, mana itik dia bang? Tidak. Di atas dah lagi. Jangan slow-slow. Ni. Sampai. Bagi. Mak macam tu. Cepat. Bagi. Okey. Semua kat sini. Itu. Wah, awak tekan dah? Ikut tadi lah. Anak awak. Gimana? Tak gimana main situ ke. Pergi naik. Saya rasa macam lawa ke gini. Ikut lah. Lepas lah ikut tadi lah. Waktu baby ikut baby ke bawah. Saji pertama. Saji pertama. Rasa kan ni? Rasa saji pertama. Rasa best seronok. Habis kamera. Ada undang awak kat baby. Lebat saji pagi ni. Dinosaur. Nak buat dinosaur dah. Wow. Bestnya main snow. Bestnya. Hai, kata hai. Hai kat kamera. Siapa nak buat satu jom Kak Azim. Raja. Kita buat orang. Kita buat orang. Wah. Kita buat orang. Kita buat sama-sama orang. Buat. Buat snowman. Buat snowman. Okey yo. Saya tengok ni saja ni bawa macam molek sikit. Dia macam Buat snowman. Buat tu. Kutu kayo. Buatlah. Kita buat sama-sama. Kita buat besar. baby tahu dok snowman tu apa. Tak. Ni kepala dia. Hijau ni dia nak buat kepala dia. Baby. Dah siap snowman. No, wow. Sini awak kaji ni.
Ini saja lembut dia. Tu betul takut nak tu. Buat senang cepat. Buat senang. Biar gini. Buat. Biar pun dok atas tangan jadi gitu. Aminah. Makcik duduk belakang. Senang main. Cepat. Duduk belakang. Mak pergi main sekejap. Nak naik. Aku dah pakai dulu dua. Kita duduk 200 tu. Dok jadi snowman. Lawak mama main, lawak kikok je. Oh ni lembut gila. Wah, lebatnya Saji. Bebe, ibu nak balik. Wow. Bebe, Lebatnya. bebe. Bang. Sejuk tangan. Anak awak ni gana tangan. Tak sejuk ke je? Hati dah, senang main. Cik kau gini. Bijak Hazin tu. Kuat air ke bawah. Dia pakai salah tangan, tak pakai salah tangan. Tu je. Itu orang lagi ni. Makcik ingat tu. Macam ni dia pakai kasut. Pegang bawah depan tu. Tapi anak ada. Ya, kau ada anak yang ambo. Baru main sekejap itu. Bird mana? Mana? Mana tap? Oh, bird ada bird. Mana bird? Kerbau. Tahu ya. Anoh tahu apa yang gaji untuk lelaki ya. Oh, ikut lama dia tau. Nempong. Tidur. Tengah hari ni kita gerak ke Otaru Canal. Oh, saja lebat. Nak jalan. Penat. Saji non-stop dari semalam. Penguin mana penguin? Sini. Penguin mana? Tengok muka dia. Wah, tengok Saji. Angin kuat. Perjalanan lebih kurang 1 kilo je, tapi apa saji dia. Lebat tu. Penat. Singgah kat Losang nak cari aiskrim sikit. Cari apa-apa yang patut dulu. Beli coklat dengan aiskrim sikit dekat Losang sini. Ni Otaru Night. Humbak nak berkeluk. Sedap ke? Sedap ke aiskrim? Sedap. Tengok gambar macam tu. Sedap. Aiskrim apa? Aiskrim apa? Susu. Aiskrim susu. Sedap. Tak nakkan aiskrim penuh coklat dan penuh. Sebab saji. Kena pergi cari toilet dulu. Ada budak berak. Cari toilet dululah, baru kita sambung pergi ke Otaru Canal. Sampai dah. Kena sampai dah ni. Sampai dah. Otaru Canal. Wow. Ramainya orang. Dah sampai ke Otaru Canal. Ni. Dah. 2.3 degree Celsius. Tengok ramai orang kat sini. Bergambar kat sini. Sejuk. Otaru Canal. Ramai orang kat sini.
Ambil gambar kat sini. Ni Azing ni. Kata nak naik boat. Dia cakap nak naik boat. Tapi tak ada boat. Mana? Ada air je. Boat tak ada. Sungai je ada. Tu sungai. Wow, sungai. Ramai orang tu kat bawah tu. Wow. Okay, masuk dulu tengok kat dalam. Ada apa? Cuci mata dulu. Sejuk. Tengok ke cat. Apa tu? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Hah? Apa? Cece. Wow, cece ada. Penguin ada. Duffling ada. Tak ada apa pun. Tak boleh apa pun. Punya mata je. Kita keluar balik lah. Oh, akhirnya salji tak turun dah. Penat kot. Dari semalam salji tak berhenti. Gila penat. Barulah senang sikit nak jalan. Wow. Kat sana tu Otaru Ukiyo Museum. Yang ramai tu Otaru Canal lah. Mana? Balik jom. Balik. Lepas tu? Nak pergi mana? Tengok fish. Ada fish ke dah tu? Mana fish? Mana ada fish? Ada ayam je. Mana ada fish lah ni. So, itulah hari ni. On the way pergi balik Airbnb. Lebih kurang 18 minit jalan kaki. Balik. Jom. Jom. Baru hidup sikit malang. Oh, ada ramai orang. Tadi siang tak ada orang pun. Dekat je. Tapi naik bukit. Penat siap. Dah sampai kita punya Airbnb. Siap tanpa pagi. Aku fever, takut demam. So kita sambung esok pula. Hari ni 12 Disember. Hari yang ke-3 kita di Otaru ni. So sekarang ni pagi ni kita gerak ke budak ni gerak ke Teguyama Broadway. Ni perjalanan dia penuh dengan saji. Kerja lagi. Kerja kakak ni. Bad news, Teguyama Broadway tu tutup hari ni sebab ribu saji. So mana nanti? Shine. Dekat Shine. Berani nak masuk juga. Kuat berani. Cepat. Berhenti sekejap dekat Lawson. Azing sejuk dulu, ni panas sikit. Makan dulu, minum air dulu. Baru gerak balik. Luar tu snowing. Tapi snow dia tak macam semalam lah, banyak. Lebat gila semalam. Hari ni okey lah. Boleh jalan best. Sun semalam.
Duduk dulu, rehat-rehat dulu. Depan Babi. rehat dulu. Ibu buang mulut dulu. Siapa nak beli, boleh beli kepek ke apa ke, yang ni halal lah. Halal. Rasa dia pun not bad. Sedap. Rasa? So kita teruskan perjalanan ke Shine setelah duduk rehat kat Blossom tadi tu. Cepat. Cepat jalan. Cepat. Masuk sini jap, cari buah-buahan sikit tengok. Strawberry 498. Apple 480. Cakap dengan Ghost 880. Okey sikit strawberry. Tapi sikit je. Kau Tu anak nak ikut nak punya. Jatuh lagi. Ada nak ikut lagi. Beli dah. sedap strawberry. Sedap. Manis. Masam manis. Berapa ini dah? 500 yen. Jom, kita teruskan perjalanan. Budak ni duduk makan strawberry lagi sampai berjalan. Ikut ibu. Jalan utama Otaru. Kita nak lintas jalan, so kena masuk dalam ni lah, Nagasakiya. Nak lintas jalan ni, dia tutup tangga kat luar ni, so kita kena masuk kat dalam, tangga dia kat dalam. Mana nak budak ke? Okey ni. Demam ke? Ha? Demam dia ada. Kedik. Kat dalam dia lah. Lagi cari lift. 2,200 yen. Beli kasut baru lah. Apa? Wow, kat luar dia. Cross jalan je, masuk dalam mall. Mana tu Kak Gus? Tu ayam. Kejar Okey, tegur. Kejar. Tu ikutlah tak okey. Cepat. Takut. Kejar. Jom gerak. Kita nak pergi ke bus stop. Nak naik bas nak pergi ke Shine. Jom. Jom, jalan. Ni dekat luar ni je. Bus terminal ni. Kat luar ni je. So, dia orang dah ada kad, guna kad je lah. Dah beli hari tu dekat Sapporo. Dah naik bas ni. Keluar bas. Azim duduk kat depan. Dah sampai dah, kita turun dari bas dah tadi. So, mana? Pijak belakang. Jom jalan sini. Jalan sini. Apa situ? Jom. Sejuk. Sampai. Inilah tempat dia. Apa nama? Shine. Tempat bergambar. Bolehlah nak buat ambil gambar. Saji pun lebat kat sini. Tengok tu.
Tebal gila saji. Ambil gambar ramai-ramai. Tebal saji kat sini. Laju dah budak ni. Uish, ada budak tertonggeng kat dalam saji tu. Tengok. Azim. Semua area ni penuh dengan saji. Oh, sejuk kat sini. Wah, habis rambut. Angin kuat. Tengok. Sekejap. Pusing. Wih. Banyaknya snow. Wow, snow banyaknya. Tengok tu snow banyaknya. Situ snow, sini snow, semua snow. Wow. Boleh naik sampai atas sana. Angin kuat. Jahat angin. Ya. Iya, Magah. Mana tangga? Tangga ada tangga. Tak nampak tangga. Tangga mana? Banyaknya snow. Wow. Kat atas ni tingginya. Oh. Kak Asyuk. Macam ada bosor. Oi, lajunya pergi mana tu? Oh, taji makin lebat dah pula tolong. Apa? Lebat taji. Tengok sini. Oi, budak ni buat apa ni tengok. Suka sangat baring atas taji. Oh, nak balik lah. Sejuk duduk kat sini. Angin kuat sini. Angin kuat gila. So, baliklah hari ni. Untuk hari ni. Okey lah. Petang ni kot. Petang. Tahu tengok lah kalau rasa boleh jalan. Jalan petang ni pula. Angin kuat sini. Kita balik naik taksi je kali ni ya. Taksi je. Dah muat kita 4 orang je. Tunggu lah taksi seri. Siapa tu? Naik tu. Masuk tu 4 orang tu. Kita naik taksi. Balik ke rumah. Okay dah, taksi dah turun dah dari taksi. Jom kita naik atas balik. Hari ni 13 November. Kita orang gerak dari rumah Airbnb ni ya. Gerak ke Sapporo. Stay kat Sapporo pula dalam 2-3 hari. Oh, lagi atas shoulder. Perjalanan heret lagi di dalam salji. Bye. Jom. Gerak. Pergi ikut ayah. View. Kar taksi. Tinggi. Sekarang kita tukar plan ni nak ke Teguyama. Ke Teguyama dulu. Cuaca cerah hari ni. Sangat cerah. So boleh pergi ke Teguyama. Aira. Siapa suruh masuk situ? Malang angin kuat so tutup. Sekarang tengah tunggu bas 10.45 ke Mount Teguyama. Mount Teguyama Roadway. Ni menipu 10.45. Sampai dah bas. Sampai dah. Jom naik. Bas kita dah sampai ke Teguyama Road. Jom. Let's go. Kita dah naik bas.
kurang 3-4 stop nak ke Teguyama. Nak sampai dah Teguyama Road. Sikit lagi. Dah sampai. Dah sampai dah Bahita. Tepi awak nak turun. Tepi. Awal. So kita orang dah sampai Teguyama Road. Kita pergi tengoklah kat atas sana ada apa. Kita nak naik kabel car tu lah nanti. Ambil stroller tu. Kena ambil tiket dulu nak naik ke roadway tu. Kena beli tiket dulu ya. So ni tiket dia lebih kurang 1,000 yen. 1,000 yen. Macam naik kabel car. Mana budak tu? Tengok duduk je. Tadi tengah turun. Tengok sini. Wow, tingginya. Baik, baik apa baik. Tidak kasih ni. 532.4 meters above downtown Otaru and overlooking the town and its port. You can also enjoy the beautiful view of the city at Best ke naik ni? Main kabel car? Best ke? At the summit, you will find a restaurant, souvenir shop, observatory. Nah ni baru nampak tinggi. Wow. Tingginya naik hos. Duduk atas bahu kata naik hos. Wow, tingginya. Apa? Toys. Kabel car tu lah kita naik tadi. Kita naik kabel car tu lah. Wow. Bestnya turun lajunya. Vum vum. Ush, spek ada. Lagi apa ni? Ni apa ni? Kamera. Nak tengok tak kamera? Oh, kena bayar. Duit. Inilah puncak dia. Puncak Mount. Lalu sikit. Nak record ah. Sekarang ni minus. Dah lebih kurang minus 10. Inilah puncak dia. Tengah snowing. Inilah puncak gunung. Wow, cantik. Nice lah. Lepas saja. Wah. Gigi naik. Wah, snowing. Tetek mana tetek? Eskalator. Ha. Masuk record video je. Licin. Wow. Cantiknya kat atas ni. Aileen sini cantik. Sejuk. Wow. Ni budak ni buat apa ni kat sini? Jatuh kakak lah ye. Jatuh kakak. Jatuh kakak, boom. Ni budak ni nak naik hos, naik hos. Jom kita pergi jalan-jalan. Naik air. Nak cari apa? Nak cari penguin. Jom, cari penguin. Cari penguin janganlah di. Jom kita pergi cari penguin. Wow, kat mana penguin? Mana penguin?
Ish, tu apa tu ibu? Tu. Apa tu? Wow. Ramainya orang. Cantiknya. Tapi tak ada penguin kan? Tak ada penguin. Sibuk nak naik hose. Ish, dah lah takut lagi situ. Mana hose? Mana penguin? Oh. Cantiknya. Wah, cantiknya kat belakang tu. Snowfall kan ni. Tahu angin kot dah pasti. Wow. Ni budak ni takut jatuh. Apa entah jatuh padahal jauh lagi. Wow, tingginya. Hari ni weekend, hari Sabtu, so memang ramai sikit orang. Kalau weekday kurang sikit lah. Weekend ramai sikit orang. Tapi okey je. Tak ramai sangat pun. Hey, best ke main snow? Ha? Nak mau gimana tu? Tengok ibu. Allah. Sebab jangan buat gitu kecil ya. Masuk habis dalam baju tu. Buang. Atas tu. Ni naik. Panjat. Naik atas. Atas ni. Tengokkan view dia. Di atas ibu pegang dah. Ibu pegang. Kak Usyuk jatuh. Tak nak lah. Tak nak kan. Oh, tingginya. Tengok budak ni takut tinggi. Wow, viewnya cantiknya. Jatuh. Mana ada jatuh handphone. Tapi takut. Naik hose. Tu, wow, cantiknya. Wow. Anakah? Kak turun dah. Apa dia turun? Dia tinggal kita. Kita nak turun macam mana ni? Nak turun macam mana, Bibi? Golek ah. Ha, Bibi. Jom. Jom. Turun dah. Yeay, sampai dah. Sampai dah. Nak turun. Turun. Dah sampai. Turun. Ramai orang ini. Weekend. Ambil lagi. Nak sambung gerak ke Sapporo. Waktu check in pukul 3. So kita duduk lama sikit lah kat sini. Kalau dari sini salji turun. Makin lebat. Nak ke Sapporo. Naik bas. Naik. Sementara tak ada orang. Bas dah. Kat Otaru Station bas. Kita akan naik bas ke Sapporo pula. Nagashakia. Tengok. Basah nak bawa. Ni tengok. Balik je. Tengok. Air bubur jagung yang ni. Air Ana. Pak ibu buka. Allah, ngenteng tenang. Cik minum. Apa rasa macam hangat-hangat gitu? Dia macam bubur. Bubur jagung ah. Macam hangat-hangat. Air jagung. Rasa air jagung. Bubur jagung hangit. Ke air bubur jagung. Minum tengok. Sedap ke? Sedap ke bubur jagung? Oh, macam orang dewasa.
Yang ni lah ke Sapporo. Perjalanan ambil masa dalam lebih kurang 2 jam. 1 jam lebih lah. Mana budak ondok, mana budak ondok? Dah gerak. Penat. Jatuh golek. Orang. Habis dah. Nak bertepek ni, duduk sebelah orang. Eish, budak ni. Dah sampai. Yeay. Pagi pakai seluar baju budak ni. Sejuk ke? Berhenti sini jap, solat jap kat sini. Budak ni pun makan aiskrim. Aiskrim mochi. Nak ke MB kita orang kena naik bas lagi. So kita tunggu kat sini lah bus stop ni. Bus stop ni lah tunggu naik bas. Dah naik bas ke Airbnb. Dah turun. Dah turun apa nama? Bas. So gerak ke Airbnb lah ni. Kita jalan. Laju. Cepat. Airbnb. Airbnb di mana? Di Sapporo. Gelak jadi. Masuk. Tadi kita orang dah sampai di Airbnb. So dah drop semua luggage apa semua. Sekarang ni saya keluar nak cari makan lah. Cari makan dulu. Sejuk. Perjalanan ke kedai halal lebih kurang 1.9 kilometer dari sini. Sekarang sebenarnya baru pukul 6.30 sebenarnya. Tapi macam pukul 10 atau 11 malam lah kat sini. Sebab maghrib awal kat sini. Pukul 4.30. Inilah bandar Sapporo. Sunyi je rasa malam-malam ni. Sampai dah. Turkish kebab. Benar kebab dia. Tadi dia sunyi lah sikit. Area ni sunyi kot. Gelap. Tak ada orang. Tapi okey lah, nasib dia buka. Singgah sini jap. Cari something untuk makan esok breakfast. Yang ni boleh makan. Biasa beli yang ni lah boleh makan. Kalau check dekat apps halal. Yang ni pun sama, apps halal. Check yang ni halal boleh makan. App halal, check. Yang ni pun halal boleh makan je. Sekut ni. Ni boleh makan. Mac 3 ni je lah kot. 3 ni je lah kot beli. So ada beli tadi. So baliklah rumah. Esok lah pula sambung. Tengok ke mana pula esok kita. Tu je hari ni. Okay lah. Bye. Ini pagi ni 14 Disember. Korang gerak ke AIO Sapporo. Zoo Sapporo. So jom kita tengok ada apa kat sana. Tahu? Sekarang on the way ke AIO Sapporo. Kena naik train. So kita naik train lah ni. Hagashi Sapporo Station. Kita kena naik train dari sini lah.
Rosa Line. Kita masuk Rosa Line. Enter by 2. Wow, train. Kami train for Odori Miyonosawa. Kita akan tunggu kat sana lah, line 2. So kita tunggu dulu kat sini. Situ kita naik ke SAF. Meh, pegang tangan. Meh, tak. Kita masuk ke Port Town ni lah. Nak ke AOAO Sapporo. Kat sini lah AOAO Sapporo. Aquarium Park. Kita cari barang luar awal lagi sekarang ni. So kita pusing-pusing dulu. Kita tengah cari tempat jual toys untuk Azin nak toys dia kata. Kita Don Quijote. Dari Chicote tu ada jual toys. Jom kita pergi cari toys. Kita masuk kat dalam ni cari toys untuk Azin ni. Sibuk nak toys. So kita cari toys dulu. Azin kata tengok TV kecil kat situ. Level 3. Jom naik level 3 tengok toys. Oi, ada budak tu orang nak beli, dia sibuk nak main. Jom. Cepatlah. Belilah, ambillah satu. Ambil satu nak mana? Cepat. Cepat. Akhirnya setelah sejam nak beli toy satu je. Sejam. Hei, budak ni buang masa kat situ. Keluar je dari sana tadi tu. Sadi tu. Sadi tu kan tu. No. Masa kau dia. Ni budak ni ko ke? Ko. Ana. Kita apa ni? Beli minum lepas tu kita berenang. Kita orang decide nak pergi makan dulu. Cari kedai makan halal. Gua tu naik ke tingkat 5 naik lift. So sinilah kedai dia Muslim friendly. Orang punya nombor 9. Kita tunggu dah sekarang ni. Nombor 4. Nasi. Ni menu dia. Budak ni ambil. Tunggu turn dia lagi. Sekarang dia tulis macam ni. Muslim friendly policy bla 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 bla. So boleh makan lah kat sini. So kita dah duduk nak order makanan. So dah sampai kita order. Kita dah scan dulu cara masak. Kat luar tu saji. Sejuk kat luar tu saji lepas juga tu. Dia punya itulah yang Muslim family punya. Yang hari kita orang order. Bermula lah. First kena gaul-gaul dulu. Dia campur apa semua dulu. Apa? Jangan gaul too much. Gaul banyak sangat dah. Gaul. Mula letak minyak. Barulah letak ni. Tapi nak apa? Sedap ke? Kita tunggu dia garing dulu sikit, baru kita balik. Kita dah boleh terbalikkan dia. Sebab dah garing. Cepat ibu, perfect. Kasih bulat. Allahu akbar. Jadi lempeng. Dah jadi lempeng. Apa ni? Lempeng habis. Ni total kita order tadi. 2,930 yen. Kita potong siap-siap untuk budak ni tak makan pedas. Kita potong siap-siap. Hasil untuk dia. Sos letak dah kat dalam. Sos ni dah letak kat dalam. Ni dah tak ingat nak ikut. So kita letak menu.
atas. Ni pun dah boleh makan dah ni, dah siap. Dah siap dah boleh makan ni. So kita enjoy lah dulu. Sedap, sedap. Satu lagi. Sedap. Ya banyak lagi. Okay, so kita makan dulu. Bin, atas sana. Ni mati, panas. Panas je. Okay, koknya. Sedap. Makan nasi dengan rangan je. Lagi best makan dengan rangan. Baby yang sama. Rasa macam kambing. Kambing campur telur dadar. Sedap lah. Sedap. Habis licing. Yang ni lambat lagi. Ibu lambat makan. Oh, letak sos. So, kita bayar kat sini. Masuk ni macam ni. Ha. Tengok. Tengok. Letak sini. Ni letak situ. Aku ambil. Okey, betul. Kita orang kesa ke AO Sapporo. Sebab kita nak ke Nijo Market. Nak cari king crab dengan Nijo Market. Nijo Market tutup awal pukul 5 petang. So kita pergi kat sana dululah. Kat ni sibuk kejar kebun. Ada bird kat situ, pergi kejar. Tapi mana bird? Oh, boleh tahan ramai orang weekend. Memang ramai lah orang. Hari Ahad hari ni. Ha, jatuh licin. Wah, ada bear. Crab ada crab. Ha, nak sampai dah. Jom. Tadi kita dari sana tu. Kita akan ke sinilah. Apa dah? Nama pasar market apa? Mijo Market. Oh, Mijo Market kat sana tu. Kat sini ada sungai. Saji-saji. So dah sampai kita Mijo Market ni. Ni king crab. Wow, king crab banyaknya. Ni lagi. Dah ambil dah satu. Dah ambil satu 4,800 bagi diskaun. Sebab cakap kat dia nak masak sendiri. Jom. Kita orang dah beli king crab. Ni kat budak ni pegang ni. Harga 5,800. Tapi sebab kita cakap nak self cook, dia bagi diskaun 4,800. 4,800 lebih kurang duit Malaysia 172. So kita dah beli crab
Balik lah. Balik masak. Crack situ ah. Balik masak dengan dengan Maggi, makan dengan Maggi. Apa ni baby? Memang sedap lah. Keluar-keluar dari Subway, Saji makin lebak. Apa? On the way balik. On the way balik Saji makin lebak. Azmi duduk atas bahu. Cakap nak naik host. White car ada. Lagi? Apa tu? Van ke apa tu? Lebatnya Saji. Kenapa lebat sangat ni? Nak masuk bilik ke? Cari. Yeay, jom. Lebatnya Saji. Gila. Tak. Mana ibu? Ya, ada ibu kat belakang. Bilik, nak masuk bilik tak? Nak turun. Nak turun? Sekejap. Sekarang baru pukul 4.40. Gelap dah kat sini. Gelap sangat-sangat gelap. Lepas tu Saji turun sangat lebat. Sekarang ni kita orang tengah on the way balik. On the way balik rumah. Nak masak king crab. Makan dengan Maggi. Ni pula tak nak balik ni. Nak tengok fish kata. Nak tengok fish. Jomlah balik. Jom balik. Kita main kat rumah. Jom. Okey, jom kita masak king crab. Balut. Mana kuah ni? Tak ada. Nak tak apa. Makan macam tu pun sedap lah. Wow, king crab. Tak ada. Ya, makan ikan ayam tak cubit. Makan macam tu. Kalau masuk dalam bilik. Tak payah. Azim tu duduk lagi kau ni. Panas mati. Ini mahal. Dalam bilik. Dia nak tak. Dalam nasi kotor. Kita rebus king crab. Ini ambil minyak sikit. Masak minyak. Nampak? Masak nasi kau okey lupa dah. Yalah ingatang dah tengok ketang. Nampak baby nampak? Kita rebus dia dalam 10 hingga 15 minit. Baru boleh makan. Dah siap. Lebih kurang 11 minit dah lebih. Kita boleh makan lah. Siap makan. Jom. Makan dengan Maggi. Baby nak Maggi tak? Dah lagi lah. Ya. Dah crack. Nah, crack. Sebab kan crack. Ni crack. Sedapnya crack. Sedapnya crack. Mau buat itu. Crack. Kepala dia. Dah okey. Crack. Sedap ibu. Tak. Tang crack tebal. Nak crack. Makan nasi dengan crack. Makan. Nak crack. Nak crack. Ni crack. Tak nak ni. Malam ni last day lah kita orang stay kat Hokkaido ni, Hokkaido Sapporo ni. Esok gerak ke Tokyo, so saja record sikit last. Saji lebat kat area sini. Lebat kot Saji. Non-stop kat sini area ni. Saji selalu turun je.